Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni Najwa nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Katanya Najwa makanlah takoyaki. Dah lalan dekat tempat kerja mak Najwa, dekat sebelah tu ada takoyaki. So mak Najwa pun belilah dan Najwa pun buat mukbang. Gitulah. So depan mata ni pun dah ada ya, Najwa order yang set jumbo, ada 25 ketul. Ketul ke biji bola-bola kan, biji lah kan. So kat sini pun ada 25. Tak tahu lah boleh habis ke tak, rasa macam banyak. Tapi Najwa suka makan takoyaki, rasanya boleh habis kot. Lagipun dah lama tak makan takoyaki. So terima kasih tak yang request sarang heo. Nanti Najwa akan munculkan nama. So kepada yang baru start video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa memulakan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Amin. So jom kita mula rasa, sebab Najwa tak sabar sangat nak rasa ni. Dah lama sangat tak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Takoyaki ni dia rasa manis sebab sos dia sedap korang. Lama dah tak makan. Najwa dapat princess sotong. Sedap. Lembut je tau. Macam mana Habib bagi mu rasa dia? Rasa dia sedap, dia manis-manis macam tu. Memang sedap. Dia punya sos kicap tu manis ni. Sedap korang. Lepas tu kan dia ada campur dengan cheese, dengan mayonis, memang ngambil asin, memang sedap. Dia sedap tu sedap tak korang. Tapi kalau makan banyak-banyak takoyaki ni, dia boleh rasa muak sebab dia punya sos tu terlalu manis. Lepas tu terlalu pekat. Sedap makan dengan salad.
boleh lah, rasa dia sedap. Ini sosis. Masa boleh habiskan tak? Tak boleh lah sebab dia sos dia terlalu manis. Dia buat kita orang jadi muak macam tu. Alhamdulillah guys, Najwa rasa Najwa dah kenyang, tak boleh nak habiskan, tinggal 4 biji je lagi. Nanti Najwa bagi adik Najwa sebab dia suka makan takoyaki. Bagilah dia juga. Sebab kita orang dah muak makan sebab dia punya sos tu manis sangat. Lepas tu ada mayones, ada punya sos cheese tu, memang muak lah kan. Alhamdulillah guys, so Najwa pun dah kenyang. So sampai sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.